Belanjawan 2026 dilihat sebagai titik permulaan strategik serta pemangkin utama kepada pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Menurut penganalisis, belanjawan kali ini tertumpu kepada pendekatan lebih tersusun dalam penjanaan ekonomi selain memastikan rakyat turut menerima manfaat pembangunan. Pengarah Penyelidikan KRI Suraya Ismail berkata, belanjawan 2026 memberi tumpuan kepada pelaburan infrastruktur asas seperti sekolah, hospital, logistik dan sistem rel yang dijangka membawa limpahan positif kepada ekosistem negara. Beliau turut menegaskan penjanaan semula ekonomi digerakkan melalui pelaburan dalam sektor berimpak tinggi dan bernilai tambah bagi merangsang pertumbuhan ekonomi mampan. Langkah ini diyakini mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bergaji tinggi. Saya punya expectation tu telah dicapai lah sebab banyak dana-dana memang untuk memangkinkan ekonomi. And that's very important for us next year.